lah Yamaha LC ni. Aku ingatkan adalah perubahan tambah horsepower ke apa. Ini tukar stiker je. Apa perbezaan dia antara LCV8 yang baru dengan yang lama? Jom kita tengok. Yang pertama, dia punya color. Alahai, color sama je bang. Color sama je. Yang kedua, perbezaan dia datang dengan stiker yang baru. Stiker dia datang dengan warna kuning. Lepas tu kat tepi ni adalah stiker Yamaha. Nampaklah branded sikit, tapi aduh, stiker je. Ini yang mahal ni. Sebab apa? Yang lama tak ada stiker, yang baru ada stiker. Bolehlah tambah horsepower. Ni emblem ni. Sebenarnya Yamaha yang masa Red Titan tu ada lebih. Jadi dia letak yang dekat baru ni. Sebab tu ada kat sini. Dia letak kat sini lah. Untuk warna dia pula, dia datang dengan 4 color. Yang pertama kat depan korang ni lah, Samba Green, inspirasi daripada Brazil. Yang kedua, warna Red Matador. Yang ketiga, warna Tank White. Dan yang keempat, yang color Argentina tu lah. Argentina tu, kalau kau nak tahu nama spesifik dia, kau carilah sendiri. Jadi kalau kau nak dapatkan LCV8 versi FIFA World Cup ni, kau tahu nak buat apa? Nanti tekan saja beg biru dekat bawah. Kita jumpa dekat Wasabi. Ciao.